Hampa mesti tahu Mona Lisa ni, hampa mesti kenal dia pasal sebab dia popular, sebab dia terkenal, sebab dia mahal. Tapi hampa tahu tak sebab apa dia mahal? Ini adalah cerita di sebalik Mona Lisa. Artis di sebalik lukisan Mona Lisa ni adalah artis yang sangat tersohor pada era tu, iaitu Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ni dia bukan sekadar artis, dia adalah arkitek, dia adalah saintis dan sebagainya. So cerita pasal Mona Lisa ni, dia ada beberapa faktor yang membuatkan lukisan ni mahal. Antaranya adalah faktor yang pertama adalah nama artis tu sendiri ketika itu. Itu adalah satu sebab apa karya itu mahal. Yang kedua adalah sebab karya ni pernah dicuri zaman dahulu. Ketika tahun 90-an, karya ni pernah dicuri dekat dalam museum, dekat Louvre Museum. Tapi siapa yang curi karya ni? Pekerja dalam museum tu sendiri yang curi karya ni selama 2 tahun. Ada yang cakap this is belong to Italy, not to France. Ada orang cakap macam tu lah. Sebab tu dia curi. And karya tu telah hilang selama 2 tahun. 2 tahun karya tu hilang. And then bila jumpa balik karya tu, itulah yang membuatkan karya tu mahal.